Sebab nanti dia akan marah kita. Kau tak bagi tahu 1 million is too small. Ya, kadang-kadang this thing will happen. Ya. Boleh ya? Mana Nescafe? Okey. Soalan. MRTT. Okey, sama je. MRTT, MLTT, MRTA semua sama. Ya. Okey. MRTT, Mortgage Reducing Term Assurance Conventional. Kalau pergi takaful dia panggil MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful. Okey, yang paling baru dia apa? Dia panggil apa? MLTT. Mak kau apa? Apa ni? Apa? Mortgage Level Term Takaful. Mana dia level, bukan reducing. Ya. Okey. Jumpa orang ambil MRTT, kita bagi satu saja dia punya penjelasan dia. Okey. Bagi tahu dengan dia. Ya. Engkau nak, okey. Katakanlah rumah tu harga 1 juta. Berapa premium MLTT? 1 juta. No. Dia punya premium. MLTT cover dia 1 juta. Beli rumah. Berapa dia punya premium? Lebih kurang? Katakanlah umur 40. 1,000. 1 juta. 1,000. 5,000? No, tak sampai. 1,000 sebulan. 1,000 sebulan. Tapi selalunya MLTT dia akan bayar lamsam, betul? Dia tak bayar monthly, dia bayar lamsam. Selalu dia akan package sekali dengan loan. Betul? Berapa dia kena bayar? 1,000 sebulan. 1,000 sebulan, 12,000 selama berapa tahun? Tengok term lah. Kalau full term sampai umur 70. Tak, you kena bagi saya satu figure sebab saya nak bagi 30 years. Okey, berapa premium dia? 1,000 satu bulan? Mahal sangat. Tak sampai begitu mahal. 1 juta. Ya. Kena bayar upfront dulu, masuk dalam. You kena bayar lamsam. You tak boleh bayar bulan-bulan. MRTT ke? MRTT. MRTT saya tak tahu. Okey, siapa yang biasa buat? Daya property. Berapa MRTT 1 juta? Lebih kurang 50,000 bayar lamsam, betul? Betul ya? Kita pergi pelan-pelan. 50,000 bayar lamsam. Ya? Cover 1 juta, kalau 1 ringgit rumah free, betul? Bagus? Masalah dia apa? Masalah dia kalau tak mati. Maka kau dermalah 50,000 tu kepada syarikat insurans. Insurans kata, alhamdulillah dapat aku duit kau semua, kau tak mati-mati lagi. Kalau kau mati the next day, kosong, rumah punya cover dah tak ada. Betul? Okey. Sekarang ini kita bagi tahu dengan dia, kita ada cara di mana duit yang you bayar tadi menjadi saving, yang ini menjadi hangus. You nak hangus ke you nak saving? Saving. Okey, sekarang ni kita beli polisi paling murah. Okey? Berapa cover tu 1 juta? 200. Up sikit lah. Sebab 1 juta mana? Up sikit lah. 500 bulan. 1,000 lah round figure. Okey? Ya, katakanlah 1,000. Sebab kita campur dengan legacy sikit, mari kita combine lah. 1 juta makna 500,000, ni 500,000. Katakanlah 1,000. 1,000 satu bulan, 12,000 satu tahun. You simpan katakanlah 20 tahun. Berapa? 20 tahun. 12,000 kali 20 tahun. 240,000. Katakanlah tambah lagi bonus ada 100,000 lagi. Jadi berapa? 300? Okey. Dua senario. Senario pertama you ambil murah. You bayar 50,000 dan you tak mati, rumah percuma tapi duit you hangus. Yang kedua, you tak ada rugi. Kalau something happen, 1 million rumah taken care of, covered. Tapi kalau nothing happen to you, you are richer by 340,000. Mana lagi bagus? Yang kedua. Bye, see. Actually, I jumpa kawan. Dia hantar
siapa adik dia. Dan macam Itu tuang-tuang air, kita nak minum cepat. Kita nak pergi tengok ni tanah. Okey. Kena buka sebiji macam yang ni. Because dia budak tu umur 26 Okey, soalan dia. tahun. Dia dah ada medical card. I propose benda ni dekat dia. Tapi dia macam okay because dia macam anak orang kaya. Because medical card dia dah ada. Kalau I cerita macam hibah-hibah nak kasih kat orang, tak load. So I cakap kat dia pasal dia nak beli rumah ni short while lagi. So I propose benda ni. Macam mana nak bagi dia terus. Dia anak orang kaya, tapi budak tu sendiri kaya tak? Income dia 3,000 sebulan. Tak strong lah. Tak lah. Jadi tapi mak ayah dia boleh lah tu. mak ayah boleh tolong bayar. Anak dia berapa orang? Anak siapa? Bapak dia, adik-beradik berapa orang? Tak tahu, tapi dalam 3-4 lah. Katakanlah 3-4 orang. Berapa kaya dia punya mak bapak dia? Bapak tiri dia sangat kaya. Sangat kaya. 300,000 sebulan. Okey. So I dah Duit dalam akaun ada berapa juta? banyak juta. Okey. Orang-orang macam ini, kita bagi dia simple idea baru. Cakap dengan dia, ini menjadi satu trend. Ini semua orang dengar ya. Trend sekarang ni di mana polisi Sanjay baru ni share, datuk beli untuk cucu. Is it a good idea? Sama juga bapa yang sangat kaya beli untuk anak. Kita ambil kes Rita. 74 juta Sanjay Tolani pula. 74 juta Sosilawati, duit tu tak berguna 1 sen for 7 years. Anak merana sengsara terpaksa pulun. Ya, true story, tak ada tipu. Saya dengan Tini pergi jumpa dia personally ketika dia gigil. Ya, tak tahu nak buat apa. Jadi cakap dengan dia, the only money yang not challengeable adalah duit insurans saja. Ya, kenapa duit insurans not challengeable? Sebab Yahudi dia tahu inilah jalan keluar to solve the financial problem. Duit dekat bank free, dalam unit trust free, duit dalam property free, beli bersikal buruk free, semua free. Sebab yang mati tak boleh sign dah nak tukar nama. Yang boleh lepas cuma insurans saja. Jadi bagi tahu dengan dia, idea yang kita bagi pada Siti pun sama. Sebab bagi tahu dengan dia, ni rakam saya tak percaya Datuk K, aku percaya kat kau. Simple je. Ya, Datuk K aku tak percaya. Pasal apa aku tak percaya? Aku tengok dia tak percaya, aku kenal dia lama. Ya, kalau something happen Datuk K, isteri Siti akan jaga, anak-anak Siti, anak Datuk K dia akan jaga. Tapi kalau Datuk K, Siti jadi dulu, anak Datuk K okay, taken care of. Anak Siti, no question mark. Kalau you ada dalam situasi begini, cakap dengan dia, Datuk ataupun bapa yang kaya, untuk keselamatan, kita ketepikan 1 million. Untuk anak kita, anak diri kita, kita letak lamsam. Kenapa kita letak lamsam? 1 juta ni untuk 2 kegunaan. Ya, pertama, katakanlah dia ni anak saya, contoh. Ya, saya duit banyak. Ya, tapi kalau something happen pada saya tak tahu berapa sen dia akan dapat, bila dia akan dapat, saya tak tahu. Katakanlah dia baru tahun akhir dekat belajar, dia tak boleh habiskan belajar dia sebab dia tak ada duit. Katakanlah dia baru nak buka klinik, nak renovation 500,000, duit tak ada. Anak tak ada duit, ya, yang ada duit bapa. Jadi macam mana kita nak ketepikan? You ada 300 juta for example, you bagi satu orang anak 1 juta lamsam. Bagi dia lamsam. Polisi dia ambil polisi retirement 100,000 1 tahun, paid lamsam, ambil EG. Ya, paid lamsam for 10 years. Jadi 100,000 1 tahun, 10 tahun berapa? 1 million paid lamsam. Siti buat benda yang sama. Guna dia ada dua. Anak Siti boleh dapat the best education in the world, financially guaranteed. Duit dah ada kat nama dia. Yang kedua, katakanlah anak tu pandai, macam Yasni, fully scholarship. Macam Onche, fully scholarship. Fine. Macam Cik Lan, orang pandai belajar dekat UK, Scotland, semua free. Jadi dia balik katakanlah macam Cik Lan balik, dulu bapa dia kaya. Dia tengok dalam akaun ada 1 million, selepas 20 tahun jadi 2 million. Dia ada 2 million, macam-macam dia boleh buat. Dia nak buka garaj ke, dia nak buka peniaga apa ke, dia punya pandai. Kalau tak tahu nak buat apa, dia boleh invest the money.
Jadi ini adalah satu cara, sebab tu saya kata semua orang pegang tangan. Semua orang pegang garu tangan. Tangan aku ni boleh collect juta-juta cakap. Tangan aku ni boleh collect juta-juta. I'm licensed to collect millions and millions in my account. I'm licensed to collect millions and millions. Apa yang saya sedang buat? Saya sedang buat make you believe. Besok jadi macam JFQ 100 juta, commission 12 juta. Besok jadi macam Yasni. Dia akan ada masalah besok. Nanti dia akan jumpa, bos, kaki gigil. Sikit lah, walaupun dia cover kan, dia pandai cover. Tapi gigil, bos. Ini bukan main-main, bos. Ini betul cerita, bos. Dia dah setuju, bos. Dia nak bagi saya ada semua 10 bilion tu, bos. Serah kepada saya macam mana nak buat. What is your opinion? Saya leader, saya Tai Chi. What do you think? Sebenarnya dia dah ada jawapan. Kau ingat dia tak pandai nak manage? Dia dah tahu. Oh, dia kata saya nak buka 10 trust fund. Fine. Bagi kat dia. Kita agree saja apa dia. Kita kena tengok lah nama-nama company tu. Kita agree. If I can add. Tengok dia nak tambah. Okey, tambah. Aku cakap kita ada orang pandai. Saya like this part ni. Tadi saya in my training. Masa proses to Shanghai. Saya panggil Platinum. Premier Agents Club. The first time saya ikut Premier Agents Club was in. Dia pun garu tangan macam ni juga. Lain-lain. Okey. What we're doing here is panggil self-actualization. Betul. Because everything is connected twice in your mind. Betul. So you kena visualize benda tu. That you're getting this money, you're getting this deal, you're getting this business, you're getting this project. Dan baru benda tu akan InsyaAllah Allah memberikan jalan. Betul. Saya penutup lah ya. Kenapa saya nak bawa korang pergi Sanjay Tolani? Kenapa saya nak bawa? Kita tak payah ikut cara lama. Cara lama, contoh Mehdi Fakhrizadeh. Dia adalah hardcore insurance. Dia macam Mohan. Dia tak mau tukar. Dia memang parti insurance Malaysia. Dia tak mau tukar. Tobat dia tak mau tukar. Mohan kau cerita lah investment. Investment dah no good lah. Return up and down really me crazy. I don't want to see the graph. Ya. Dia akan, sebab tu Yassi tak berapa setuju dengan cara dia pergi buat investment. Jadi kita ambil dengan yang paling baru, Sanjay Tolani. Dia buat benda sama. Pertama dia bagi $1 million protection, tapi dia punya protection 10 juta. Minimum. Kat Malaysia dah ada 100 juta. Dan kita buatlah, siapa-siapa nak buat 100 juta. Jangan terkejut nanti abang tu kata, you punya maksimum berapa? 100 juta. Okay? You buat I 200 million, I nak give a try lah. Whether I qualify or not qualify. Dia boleh break the record. Satu case, 200 juta. Agak-agak TOT lah. Itu baru insurans. Lepas tu dia dapur dua. Semua pun 100 juta lagi. 3 polisi. Lama-lama dia jadi 10 kali TOT. Lama-lama dia akan pergi lagi. Sebab tu saya kata, saya challenge dia. I nak you belajar dengan Sanjay dengan you. Dan saya bagi tahu, saya bagi tahu ni, saya open challenge ya. Siapa yang buat MDRT tahun ini, saya bagi sponsor training dengan Sanjay Tolani personal. Wow. You pergi personal. Saya akan bawa you pergi. Saya akan bawa Yasni pergi ke mana? Ke Dubai. Belajar dengan dia. Dan dia buat benda yang sama. Ataupun dia buat 10 juta. Dia dah ada 5,000 klien. 5,000 klien yang dia buat ni. Sebab tu sekarang ni dia buat satu hari. Satu hari 2 TOT dia buat. Bukan satu TOT tu. Dia collect 2 million premium a day. Satu TOT. Kalau 4 million. Last year dia collect 327 juta tu sebenarnya. 327 TOT tu. Dia punya target dia nak buat 363 kali TOT. Satu hari satu TOT. Tahun ni dia nak buat 2 TOT per day. Apa makna 2 TOT per day? Income dia adalah 2 million per day. Income dia. As I said, you are licensed. Apa kita perlu buat? Tak payah pening. Siapa cikgu kita je, kita belajar dengan dia, kita ambil ilmu dia. Tahun pertama, kan? MDRT dulu. Tahun kedua, COT. Tahun ketiga, TOT. Tahun keempat, 2 TOT. Naik pelan-pelan. Sebab tu kena masuk grup yang betul. Kalau kita salah masuk grup, nanti dia kata, besok ada booth ya, kita buka booth dekat Kuantan. Jangan lupa.
Nampak kau hantar dah. Adalah Ya. ini okey. Sekarang ni kalau korang jumpa kes besar-besar tu, korang tak berani. Saya bagi contoh. Korang bawa pancing ikan keli, ikan puyuh. Sekali yang lalu tu, kan? Yang lalu tu, Arapaima 200 kilo. Ui, dia kata, jangankan pancing dengan aku, dia telan. Tapi orang yang ada pancing betul, dia tak takut. Boleh, Okey, kita minum dan itu saja kita punya session pada hari ini. Boleh? Ya? Terima kasih, bos. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Okey, sorry. Azura, apa belajar?